Sawadika, wanina tam-tam perencah tom yum. Perencah tom yum homemade. Tak payah beli paste tom yum lah lepas ni. Kita boleh buat sendiri. Kita simpan sejuk beku, tahan berbulan-bulan lah. Kalau nak masak, kita bawa ke Lokman. Hari ni kita cakap campur-campur bahasa Siam dengan bahasa Melayu lah. Video mungkin panjang sikit lah. Bahan dia kita guna bawang merah, pohon, tiam, bawang putih, cabai kering, pacin heng, kakei, belacan. 4 bahan saja. Okey, jom mula. Okey, kita potong cabai kering, rotat pacin heng. Opsian nuai tak no. Jangan bagi lekat biji banyak sangat. Ini roining gram 100 gram. Bawang putih ni kita kupas dulu sebelum timbang ya. Rolit berakon. Rokoi cang tilang. Okey, ni lit lew cang roining gram. Dah kupas kita timbang 100 gram ya. Macam ni kan rolit lew koi cang roining gram. 100 gram kita timbang selepas kupas. Ni belacan 50 gram. Kei 50 gram. Okey, macam ni orang pai lang. Kita cuci. Okey, macam ni orang pai lang. Kita cuci dan toskan. Okey, kuah goreng tanpa minyak. Okey, kita goreng sampai macam ni. Okey. Apa vanilai rapid fry. Okey, rokok kei. Kita goreng belacan. Okey, dah kering macam ni. Apa pandai dah no? Okey, kuai. Okey, tang katak saya laman. Okey, masukkan minyak, kita goreng bawang. Okey, kita goreng bawang putih dulu. Kuah tiam khao kon. Goreng sehingga perang. Okey, dah macam ni kita angkat ya. Okey. Okey, kita goreng bawang merah. Okey, kuah hom lang. Okey, kita goreng sehingga perang. Okey, macam ni. Okey, bawang merah rotak. Okey, masukkan semua bahan dalam blender. Harus saya naik blender tuk sing tiro kuah lew nan. Okey, saya nam sakit. Bubur air. Agak-agak boleh blender ya. Okey, kisar sehingga halus. Masukkan ke dalam kuali. Saya long naik katak. Saya pakai minyak yang kita goreng bawang tadi ya. Cai laman dekat dia tiro kuah tiam nan. Masak sehingga air kering. Kuan cun waheng. Okey, kita kena kacau. Kalau tak kacau dia melekat di dasar kuali. Dia boleh hangit ya. Kena kacau selalu. Tong kuan lah dia. Nyahai man kap katak. Dia man min mai. Okey, sebab dia meletup kita tutup. Rawa mantu, rapid fa. Kena sentiasa buka dan kacau ya. Tongkuan lah dia juga. Kuah man kap kata le man mai. Kita tambah sedikit minyak. Okey, rotem laman sakit hai man well. Bagi dia cantik berkilat.
Okey, dah tak meletup sangat dah. Ayak dah kering. Mai tu pani mai farm wa na man hang. Na man hang masuk lah. Okey, dahปิดไฟ Tengah yen dah saya pawai. Kita tunggu sehingga sejuk. Nanti kita bubuh dalam bekas, simpan dalam peti ais. Okey, dah sejuk. Jen lerotak. Masukkan ke dalam bekas. Dapat banyak ni. Perencah kita cantik berkilat. Man singam pani bila tam-tam jam kana man ngam lah.